Hai geng, Assalamualaikum dan hai. Hari ni adalah hari kedua di Taipei. Dan sekarang dah pukul 8. Kita orang dah keluar nak pergi ke satu tempat. Tapi sebelum tu kena beli kad transportation dulu. Sebab kita orang plan nak naik bas. Okay, jom. Kita panjang kan? Boleh? Kita orang nak beli kad transportation dekat sini dulu. Okay, jom kita cari kad. Macam Tashengguk lah. Ada Don't Worry, Be Belly dengan ni. Ramai lah. Halo geng, kita orang dah beli transportation awam. Kita orang dah beli kad untuk transportation awam. Tadi nak naik bas, tapi kita orang search MRT dekat. So kita orang naik MRT je untuk turun ke bawah. Jom. MRT. Okay geng, kita orang nak naik MRT. Macam tadi kata nak naik bas, tak jadi sebab kita orang check MRT kat sebelah kita je. So kita naik MRT je lah. Dan kita orang dah beli kad. This my card. Your card? Comel gila. Jom. Okay, ni adalah map dia. Kita orang dekat Taipei main station. Kita orang nak ke Laoshan Temple. So ke sini. The station dia. Oh, sampai. Tak ramai orang pergi temple pagi ni. So apa perasaan dah setelah ke Laoshan Temple? Okey je, kita dapat tengok. Actually kita dah nak tengok dia orang punya architecture dengan reka bentuk benda tu lah. Tak adalah nak ikut apa, tengok sangat agama budaya dia sangat. Betul. Kita kat Malaysia pun ada je Hongkong kan temple ni, tapi tak saja nak tengok kat sini punya seni bina. Betul. Sebab kita alang-alang dah kat Taipei kan, so kita explore lah tentang architect dia orang macam ni. Menarik kan. So sedikit berbeza lah. Okay. Sebab ada air terjun. Yeah. Okay. On to our next location. Share. Makasih. Okay, kita bergerak menuju ke next location. Our next location, Bopliao. Sini. Kenapa tak ada sini? It's good like very old building. So pukul 9 dia buka. So dia tolak. So kita masuk sini. Kita jalan-jalan lah kat area sini. Sebenarnya kita nak ambil gambar je. Ambil gambar, ambil video. Kat sini banyak. Kat situ ada information center. Lepas tu sini ada macam art exhibition. Ada toilet dia, public toilet yang kita boleh guna. So tempat dia memang lawa. Bopliao dia. Okay. Memang arsitektur dia memang cantik lah. Kan setiap bangunan ni ada pintu-pintu ni boleh masuk. Gitu. So kalau kat sini memang banyak kemudahan dia. Ada water dispenser, korang boleh tambah. Ada Muslim prayer room, ada breastfeeding room, ada restroom. So tempat dia dekat sini. So kau boleh masuk je. Kat sini masuk.
So korang boleh gunakan lah bilik-bilik ni yang ada. Ni Muslim View. Kat sini pun ada water dispenser. Korang boleh. Kat sini tengah ada pameran kot, Taipei Film Festival. So kita tengok apa yang ada kat sini. Macam ada pameran-pameran sikit lah untuk artis-artis Taipei. Macam ni. Ya, permainan-permainan dia. Kalau kenal boleh komen kat okay? Ni apa? Pelakon utama, pemenang paling popular. Ya. Ini tahun 2024, itu 2005. Yang akan datang siapakah? Nantikan. Orang siapa tu orang boleh naik? Tak sure. Kat sini, kat tengah-tengah alam, tiba-tiba ada art. Tak tahu art ke, art berat yang ada roda. Ya. Yeah. Ni pun lawa. Tuh, nak ambil gambar. Macam ni. Art. Ya. So, kita orang dah selesai ambil gambar, ambil video kat sini. Dan kat sini spot dia memang cantik dan ramai orang datang ambil gambar, ambil video, photoshoot. Dan masuk dia free dan tempat dia bersih. Okey. Itu saja. Ni kita cuba masuk dalam sini, tengok ada exhibition, a simple exhibition about the secret of a beautiful city, ideal city. Ni kita terlepas sini je dah. Boleh? Sekarang kita orang dah dekat Zemin Green Line. Zemin Green Line, kita orang nak ke Chiang Kai-shek Memorial Hall Station. So ni satu turun. Halo geng, sekarang kita orang dekat Zemin Station. Nak ke Chiang Kai-shek Memorial Hall Station. So kita orang akan turun kat situ and then kita orang pergi dekat situ lah. Dia akan tukar satu station je. Dia akan lalu satu station, lepas tu kita turun. Okay, let's go. Kita akan jumpa shop ni. So kita nak shop untuk kenang-kenangan lah. Tada! Chiang Kai-shek Memorial Hall. Speed of Charles. Dekat. Halo geng, tadi kita orang dah keluar dekat Chiang Kai-shek MRT Terminal. Kita orang jalan kaki nak kedai makan untuk makan dulu. Sebab sekarang dah pukul 10, kita orang tak sarapan lagi daripada tadi. So we decide untuk makan dulu. And then kita orang plan makan dekat kedai Sri Rahayu, kedai Indonesian food yang halal. And then after kita makan, baru ke temple yang belah sana, yang putih-putih tu. Okay, jumpa di kedai makan. So kita orang nak makan dekat sini, kedai Sri Rahayu Indonesian Cuisine. Kat sini cash only. Okay, kita tengok menu dia apa. Kita orang dah check dah, tapi sedap lah makan. Ini pun dia orang ada jual barang-barang Indonesia lah. So kalau korang kat Taipei, kau nak apa, kau boleh beli kat sini. Okay, makanan kita orang dah sampai. So ada nasi dengan ayam yang ada sambal, ada tahu, timun, sayur, ayam peha. Kawan aku pun sama. And then kopi ais dengan, so dia buat makan.
So kita dekat kita dekat mana ni Fahmi? Lupa lah. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Yang tu National Theatre kat tepi sini, bawah tu. So kita nak pusing-pusing sini dan pakai payung sebab cuaca panas gila waktu tengah hari. Itu dia punya pintu gerbang dia. Situ Chiang Kai-shek. Halo geng, sekarang tengah hari, pukul 12.30 hari. So kita orang pakai payung sebab cuaca dia memang panas gila. Kalau tak pakai payung memang tak tahan lah. Nanti aku tunjukkan sekitar, okay? Tengok belakang. So kita orang nak ke sana. Kat situ ada exchange guard, something like that. So kita nak tengok lah. Walaupun sekarang tengah hari ni kan, so masing-masing memang akan berpayung. Kat belakang tu dia praktis apa tak? Kawasan ni memang luas dan cantik. So korang wajib datang sini kalau korang ke Taipei, okay? So kita orang nak naik atas tu dan kita orang akan menaiki nak tangga. Tak tahu berapa banyak nak tangga ni, tapi ayuhlah kita mula. So kat dalam sini ada patung macam ni. Mungkin dia ni tokoh something like that lah. Lepas tu atas dia punya architecture tentu cantik. Matahari. Tadi naik tangga kan, so ada lift, kita naik lift je sebab malas nak naik tangga gitu. Okay, ni dia punya ni. Yang kita sekarang dekat F4F Brown Status Hall. So kita nak ke F1F. Hello geng, sekarang kita orang kat dalam exhibition hall dia, permanent exhibition hall dia. So kat sini ada kereta dia, ada manuskrip dekat belakang tu, and then ada pameran yang berkenaan dengan Presiden Chiang Kai-shek. Tu presiden dia orang lah yang pertama. Tengok kereta dia, oh gila. Ni kereta presiden dia lah. Kat sini ada penerangan dia, candlelight photo. Dan ni pun kalau kita tengok macam cerita-cerita Cina lama kan ada baju sejuk untuk yang perempuan pakai macam ni kan. Sama. Sini adalah mock-up atau dia recruit balik pejabat dia pada zaman dulu. Gitu. Okay geng, kita orang dah settle jalan-jalan dekat Chai Kiat Seng Memorial Hall kat sini. Kat sini tempat dia luas. Yang kita orang naik tu kat bawah tu ada macam-macam. Ada expedition, ada gallery hall, dan kat bawah sekali ada jual souvenir lah, gift shop. So korang boleh masuk, korang boleh tengok apa korang nak beli. Dengan harga dia biasa je lah, ada mahal ada murah. So next kita orang nak pergi ke Yongkan Street. Kita orang nak lepak minum kafe kan, minum kopi atau kafe, lepak kat kafe kat situ sebab nak nak sejukkan badan. Sebab sekarang ni tengah panas gila kat luar. So jumpa kat sana. Dan kita orang akan naik MRT. Okay, bye. So we heading to MRT right now, and the weather is very hot, right? So what is your feeling today? I'm feeling hungry. Hungry and hot. Hungry and angry. Hungry and angry.
kita orang dah naik bas tadi kat belakang ni. Driver bas bawa macam orang gila. Tapi selamat sampai je. Dah memang style dia kan. So kita orang dekat Yongkan, nak cari kafe, nak lepak kat sini. Okay. So kat sini memang tempat dia banyak street dia lawa gila. So kita orang nak pusing sampai ujung tu, kita orang tengok kedai apa yang boleh lepak. Kat sini pun ada taman permainan. Nak berkeduk kat sini pun boleh. Tapi kita orang nak cari tempat yang ada jual kopi and aircon. Kita orang minum dekat Pro Taste Coffee ni. Kat atas dia boleh tempat lepak. And then kita orang minum jus. Okay geng, kita orang dah order air. Ini air lemon sparkling apa. And this pomegranate. So we decide untuk order dua air ni lah, untuk chill-chill dekat cafe. Okay geng, kita orang dah settle lepak kejap dekat coffee shop kat jalan Yongkan Street ni. Jalan street lagi, Yongkan Street ni. So kita orang nak pergi depan sana untuk makan dekat Uncle Ma Beef Noodle. Ya, jalan kaki kita orang, sebab kita orang lebih suka jalan kaki supaya kita boleh tengok suasana tempat, ambil gambar, buang lemak juga. So itu saja. So macam inilah suasana Taipei. Tadi pukul 1 ke 11 tu panas gila. Kedai-kedai buah ni, kawan aku nak tengok buah pula dia. Mungkin dia nak beli buah. Cuaca kat sana dah mendung. So I think it's gonna be rain a bit. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke Uncle Ma. So kita orang dah sampai dekat Uncle Ma ni. So kita orang makan kat sini lah. Tu nampak kat tepi tu ada halal. Okay geng, kita orang dah sampai dekat Uncle Ma. Dah order, kita orang order satu beef noodle dengan ada burger bijan. Aku tak tahu beef burger bijan, tapi ada lah. Nanti aku tunjukkan video. Okay. So kita order sikit je sebab tak lapar sangat, tak kenyang sangat. So kita just nak rasa. Dan itu sajalah. Nanti dah makanan dah sampai, aku tunjukkan. Okay. So ini adalah kita orang order. Kita orang order memang sikit je sebab nak rasa-rasa je. Ini spicy beef noodle dengan portion dia besar. Macam ni nampak besar, boleh share. Dan ini adalah burger bijan daging beef burger lah. Kita nak rasa juga sebab kita memang nak rasa-rasa je kan. So bismillah, kita try buat dulu. More like yes. Mi dia beza sikit macam semalam. Semalam macam ramen, yang ni macam mi tarik something like that. Okay geng, kita orang dah makan dekat beef noodle tadi tu, Uncle Ma beef noodle tu. Sekarang kita orang nak ke Huashan dan kita orang jalan kaki ya, straight ke sana. Tapi dia agak jauh, around 1 km, tapi it's okay, we can jalan je. Apakah namanya kalau travelling tanpa berjalan kan? Kita orang dah sampai kat Huashan ni. Huashan kat depan situ. Dia ada event something like Watson. Dan aku rasa tak tahu kenapa hari ni macam busy sangat, banyak sangat bomba. Bomba dah penyamat kat sini lah. Tengok yang tu. So sekarang pukul 3 petang, 3 suku. Dah ramai ya. Kat sini memang macam vibe-vibe dia untuk tempat-tempat Easter lah, lepak, ada event semua. Kat situ ada event. And then kita orang nak pergi ke belakang tu tengok apa yang ada.
Kat belakang sekali ni ada patung Doraemon besar. Dan mungkin kat sini ada event-event berkenaan anime, kartun-kartun lah, something like that. So kat sini ada exhibition. Tapi kita orang tak pergilah sebab macam terlalu ramai, terlalu crowded. So kita skip. Okay geng, kita orang nak balik ke hotel. Tapi kita orang nak naik bas je. Tapi kena jalan kaki jauh sikit nak ke station bus. Tak, station bus, bus stand, bus stop lah. Okay, bye. Halo geng, kita orang dah dalam bus dan on the way nak balik hotel, nak mandi, nak rehat, and then on to next location. Okay, bye. Halo geng, sekarang pukul 4.25 time check dan kita orang dah sampai nak balik hotel. Sebab tadi daripada Washan tu ke mall, and then the mall tu kita orang naik jalan kaki sikit, lepas tu nak pergi ke bus stop untuk naik bus dan balik. Dan kita ni dah on the way nak balik hotel. So ini adalah view nak ke hotel kita orang tu. Kita orang stay dekat Papa Whale belah sana tu. Yang di biru tu, kita orang stay kat situ. Halo geng, sekarang pukul 6.30. Kita orang dah keluar nak pergi cari makan dekat Chicken Master, and then we nak pergi dekat Carrefour. And after that, we planning to go to Shilin Night Market untuk jalan-jalan dan ambil vibe. So itu sajalah plannya. Dan kita orang naik bas sebab bas murah, senang dan dekat. Ya, itu lagi dekat dengan tempat yang kita orang nak pergi. Senang lah. Okay. Okay geng, kita orang dah sampai kat Carrefour dengan nak makan fried Chicken Master kat belakang ni. Carrefour ni dia buka 24 jam ya. So senang. Tapi mungkin Carrefour je lah kot, sebab dia macam mall tinggi juga, besar. So kita makan dulu, okay. So kita makan dekat fried Chicken Master sini. Ni menu dengan harga dia. So dia boleh pause untuk tengok. So ni adalah dinner kita orang. Ni nasi, ayam, tahi sayur. Ni kawan aku chicken popcorn, air black tea, sweet potato sini dengan ais buah sana. Okay, jemput makan. Okay. Okay, sekarang kita dah naik bas untuk menuju ke Shilin Night Market, and it will take around 40 minutes journey, bus journey. And tonight in this bus don't have any people, it's very empty. So but the good things, aircon in this bus very cool and we like it, and also it's very convenient for us and cheap, only 15 NTD. So good job. Mantap betul. Mantap Yongpeng. Bukan Yongkang kan? Yongpeng. Gelap lah sini. Ah, 150. Tapi lah, baby beli ambil dah kot tu mah. Oh man. Oh my god.
Halo geng. Hai, sekarang pukul 11 lebih, pukul 11.15 malam, dan kita orang dah balik ke hotel daripada last location kita orang tadi, Shilling Night Market. So Shilling Night Market tu okey lah, makanan dia yang kita boleh cuba ada few, dan kebanyakan makanan dia orang lah. Dan kat situ banyak souvenir yang murah-murah. So aku ada beli few keychain and face magnet kat dalam ni. Nak tengok ke? Buka lah sekejap Ini aku beli fish magnet type I Love Taiwan. Tak, I Love Taiwan. Lepas tu ni fish magnet boba, and then I Love Taiwan, I Love Taiwan lagi, and then I Love Taiwan juga, and then this one is Taipei. Dan ada keychain kecil ni, Pau Taiwan. Lepas tu dekat Chiang Chai Chek Memory Hall aku ada beli ni postcard. Aku suka collect postcard. Kalau aku pergi kat negara mana, aku ada kat Chiang Rai, Chiang Mai, Bangkok. Indonesia ada satu, Jogja. And then this one cantik, cute, nak tak atas meja. And then this fish magnet macam jongkong-jongkong tu. Okay, itu sahaja. Okay gang, itu sahaja untuk hari kedua kita orang dekat Taipei. Dan esok hari ketiga akan jalan banyak juga, sebab kita orang planning nak ke zoo dengan Taipei 101. Itu our main location lah. So nantikan untuk video hari ketiga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, bye bye. Assalamualaikum.